Tahukah anda bahawa hati anda sebenarnya boleh menderita dalam diam bertahun-tahun lamanya? Gejala atau simptom pertama yang anda rasa mungkin sudah terlalu lewat. Ini kerana organ penting ini tiada hujung saraf. Sebab itu, hati takkan sakit walaupun ia sedang rosak teruk. Hari ini, kita akan bongkar 5 makanan utama yang kami gelar pembunuh senyap hati anda. Bukan sahaja makanan yang kita tahu memang tak sihat. Saya janji, sekurang-kurangnya satu daripada senarai ini pasti akan betul-betul memeranjatkan anda. Tonton video ini sampai habis kerana selain mengetahui musuh utama hati, kami juga akan kongsi bagaimana anda boleh menggantikannya dengan pilihan yang mudah dan sedap untuk beri peluang kedua kepada hati anda. Sebelum kita mulakan, cuba kita bayangkan sebentar, hati anda ini adalah penapis utama. Ia ibarat makmal kimia yang sentiasa bekerja keras tanpa jemu. Hati menjalankan lebih dari 500 fungsi penting dalam badan kita. Ia membersihkan darah dari racun, membantu proses penghadaman serta menyimpan vitamin dan tenaga. Hati bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa cuti hujung minggu dan tanpa bercuti. Bila kita makan makanan yang memudaratkan, hatilah yang menerima tamparan hebat. Jadi, bila kita faham betapa pentingnya organ ini, barulah kita sedar kenapa kita perlu menjaga hati dan memilih dengan sedar apa yang kita letak dalam pinggan kita. Jadi, musuh utama kita yang pertama, dia manis, memanggil-manggil dan ada di mana-mana saja. Inilah gula. Tapi lebih tepat lagi, saudaranya yang paling licik, fruktosa yang digunakan dalam skala industri. Benda ni jadi lagi bahaya bila dia dalam bentuk cecair. Air gas manis, jus kotak yang kita beli kat kedai, teh sejuk dan minuman tenaga. Ini memang macam bom gula untuk badan kita. Bila kita teguk segelas air macam tu, hati, liver, kita kena hentam dengan dos fruktosa yang melampau sampai dia tak mampu nak uruskan. Hati tak boleh guna semua tu untuk tenaga serta-merta. Jadi, tak ada pilihan lain. Dia terpaksa buat kerja kecemasan. Terus, tukar semua fruktosa berlebihan tu jadi lemak. Proses ini sebenarnya hampir sama macam mana hati kita memproses alkohol. Fruktosa yang berlebihan ini akan ditukar menjadi trigliserida, sejenis lemak yang terus mendap dalam sel-sel hati kita. Lama-kelamaan, keadaan ini akan menyebabkan apa yang kita panggil penyakit hati berlemak, bukan alkohol, non-alcoholic fatty liver disease, atau ringkasnya hati berlemak. Bayangkan penapis utama badan anda itu secara literalnya tenggelam dalam lemak dan tak boleh berfungsi dengan baik lagi. Masalah ini sekarang melanda 1 daripada 3 orang dewasa dan ia adalah jalan terus ke masalah yang lebih teruk seperti keradangan dan cirrhosis, dan semuanya bermula hanya dari 1 tin air bergas yang nampak tak berbahaya. Ramai yang mungkin akan membantah sekarang. Tunggu sekejap, fruktosa kan ada dalam buah-buahan. Jadi, buah pun bahaya juga ke? Ini adalah mitos yang sangat popular dan penting untuk kita jelaskan. Memang betul, buah-buahan mengandungi fruktosa, tetapi ia datang dalam pakej semula jadinya. Pakej ini lengkap dengan air, vitamin, mineral dan yang paling penting sekali, serat. Serat ini bertindak melambatkan penyerapan gula. Jadi, ia tidak membenarkan gula itu menyerang hati kita secara mendadak. Berbanding pula dengan sirap jagung tinggi fruktosa atau high fructose corn syrup yang dicampur dalam minuman dan manisan. Ini adalah racun pekat yang tulen untuk hati dan langsung tidak ada sebarang manfaat kesihatan. Jadi, apa pengganti terbaik untuk air yang manis-manis tu? Jawapannya amat mudah sekali.
Kita mulakan dengan air kosong yang bersih. Air kosong ini kawan baik kepada hati kita dan juga untuk seluruh badan. Kalau rasa air kosong itu macam bosan sikit, cuba masukkan hirisan limau, oren atau beberapa helai daun pudina ke dalamnya. Pilihan lain yang bagus ialah teh herba tanpa gula, macam teh bunga kamomil, teh pudina atau teh halia. Teh-teh ni bukan sahaja boleh hilangkan dahaga, tapi juga ada ciri-ciri anti radang. Dengan langkah mudah ini, insya-Allah kita dapat kurangkan punca utama yang membebankan kerja hati kita. Okey, sekarang kita beralih ke perkara kedua dalam senarai yang kita nak bincang ni. Yang ini, kita panggil dia pembunuh senyap atau pembunuh tak nampak yang tersembunyi dalam berpuluh-puluh produk dekat rak-rak pasar raya. Saya sedang bercakap tentang lemak trans. Ia adalah lemak yang dicipta secara buatan. Senang cerita, ia dihasilkan melalui proses yang dinamakan hidrogenasi minyak sayuran. Kenapa pengeluar makanan suka sangat pakai lemak ni? Sebab ia murah, tahan lama dan dia bagi tekstur yang sedap pada makanan tu. Anda akan jumpa lemak trans ni dalam margarin, sapuan, spread, semua jenis kek, pastri kedai, biskut, cracker, chip kentang, makanan yang dah siap bungkus, semi-processed yang sudah tentu dalam makanan segera, fast food. Senang cakap, hampir semua makanan yang rasa rangup dan yang boleh tahan lama tak rosak, besar kemungkinan ada kandungan lemak trans ini. Apakah lemak trans ini begitu membahayakan kesihatan kita? Lemak trans ini adalah bahan asing bagi tubuh kita. Badan kita tak tahu macam mana nak memproses atau menguruskannya dengan betul. Bila ia masuk ke dalam badan, ia akan mencetuskan keradangan sistemik, iaitu keradangan di seluruh sistem badan. Dan organ pertama yang paling terkesan sudah tentulah hati kita. Bahan ini akan menyerap masuk ke dalam membran sel-sel hati, lalu mengganggu fungsi kerjanya. Ini menyebabkan stres oksidatif, merosakkan sel-sel hati dan menggalakkan lagi pengumpulan lemak yang berlebihan. Pengambilan lemak trans secara kerap akan meningkatkan risiko yang sangat tinggi, bukan sahaja mendapat penyakit hati berlemak, fatty liver, malah ia boleh membawa kepada keadaan yang lebih teruk seperti fibrosis dan akhirnya cirrhosis hati. Bagaimana cara kita nak kenal musuh kesihatan ini? Sila baca label makanan betul-betul. Jika dalam senarai bahan-bahan, anda nampak perkataan seperti minyak sayuran terhidrogenasi separak, lemak masakan, margarin atau pengganti lemak susu, jangan ragu-ragu, letak balik produk tu di rak. Jangan biar bungkusan yang cantik dan menarik tu menipu kita. Contohnya, wafer atau biskut yang nampak macam tak ada apa-apa sebenarnya boleh mengandungi sehingga 50% lemak trans daripada jumlah keseluruhan lemak. Ini adalah tamparan hebat terhadap kesihatan kita yang anda sendiri lakukan dengan setiap kali gigitan. Tolong jauhkan diri dari semua produk ini. Jujurlah, nak ganti lemak trans ni sebenarnya mudah saja. Gantikan margarin dan spreads yang selalu kita guna tu. Sebaliknya, gunakan mentega berkualiti, tapi cukuplah secara sederhana. Atau, lebih baik lagi, pakai minyak sayuran tak bertapis seperti minyak zaitun, minyak flaxseed atau minyak kelapa. Dan daripada beli makanan bakery yang siap, yang penuh dengan macam-macam bahan kimia, cuba rajin-rajinlah membakar atau memasak sendiri di rumah. Kek atau biskut buatan sendiri yang kita buat menggunakan mentega 1000 kali ganda lagi sihat dan sedap berbanding yang dibeli dari kedai. Dengan cara ni, kita tahu betul-betul apa yang kita makan
dan kita boleh kawal kualiti setiap bahan yang digunakan. Kita teruskan perbincangan kita. Musuh nombor 3 ini ialah sesuatu yang sering kita ambil mudah atau pandang ringan. Apa dia? Ia adalah pengambilan garam secara berlebihan. Ya, garam masak biasa yang kita guna setiap hari. Sebenarnya, natrium, sodium amat diperlukan oleh tubuh kita. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cecair dan garam, serta memastikan sistem saraf berfungsi dengan baik. Tetapi, masalahnya kini, kita sebagai manusia moden mengambil natrium jauh melebihi kadar yang disarankan. Kadang-kadang ia berlipat kali ganda. Dan ingat, bahaya utama bukan terletak pada bekas garam, shaker, yang ada di atas meja makan anda. Bahaya sebenar ialah garam tersembunyi yang terdapat dalam pelbagai produk makanan siap masak, ready-made dan makanan separa siap, semi-processed food yang kita beli. Kenapa garam berlebihan ini bahaya sangat pada hati kita? Pertama, bila kita makan terlalu banyak natrium atau sodium, badan kita akan mula simpan air. Ini akan menyebabkan tekanan darah naik mendadak. Tentu sekali ini memberi bebanan yang lebih pada semua organ dan hati kita pun terpaksa bekerja lebih keras. Kedua, kajian-kajian saintifik menunjukkan ada kaitan secara terus antara garam berlebihan dengan masalah fibrosis hati. Apa itu fibrosis? Ia adalah proses di mana sel hati yang sihat diganti dengan tisu parut. Senang cerita, hati kita akan mula mengeras atau menjadi keras. Ini akan mengganggu tugas hati dan merupakan petanda awal kepada penyakit cirrhosis. Garam ini sebenarnya mengubah bentuk dan struktur sel hati anda secara terus. Kita mungkin rasa tak adalah kita ni makan banyak sangat garam. Tapi mari kita semak sikit. Adakah kita makan sausage, berbola daging atau ham? Macam mana pula dengan makanan dalam tin, sayur ke, ikan ke atau daging? Kita guna tak sos yang dah siap? Contohnya kicap, sos cili atau mayonis. Atau kita ada beli sup segera, mi segera atau pizza sejuk beku. Dalam semua makanan ni terkandung garam yang sangat banyak. Pengeluar guna garam ni sebagai bahan pengawet dan penambah rasa utama. Kadang-kadang, satu hidangan makanan itu saja dah boleh capai keseluruhan had pengambilan natrium kita untuk sehari. Apa nak buat? Senang saja. Ikut peraturan ini, masak sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan yang segar dan betul-betul asli. Dengan cara ini, anda boleh kawal sepenuhnya jumlah garam yang digunakan. Daripada kita tabur garam terlalu banyak, lebih baik kita terokai dunia, rempah ratus dan herba semula. Jadi, bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, lada hitam, paprika, kunyit, daun oregano, daun basil, lah sedikit perahan jas lemon dan cuka. Semua ini boleh menghasilkan rasa yang penuh dan aroma yang luar biasa, tanpa sebutir pun garam yang berlebihan. Lidah dan deria. Rasa anda akan cepat sahaja menyesuaikan diri. Anda akan mula merasai keenakan sebenar makanan yang asli. Penting, organ hati, liver pun akan menghela nafas lega. Musuh yang keempat dalam senarai kita ini adalah makanan yang sering kita anggap sebagai makanan ruji harian kita. Kita panggil ia karbohidrat ringkas atau karbohidrat yang telah diproses secara berlebihan. Contoh-contohnya termasuklah roti putih, bun dan pastri manis, nasi putih, makaroni atau pasta jenis biasa, semolina, serta kebanyakan bijirin sarapan pagi kering atau yang kita panggil cereal. Apa masalah utama makanan-makanan ini? Semasa diproses, semua serat, vitamin dan mineral penting telah dibuang atau hilang. Yang tinggal hanyalah kanji semata-mata. Dan kanji inilah apabila masuk ke dalam tubuh kita akan bertindak hampir sama sebiji
macam gula biasa. Bila kita makan sepinggan mi putih atau sekeping roti putih, makanan jenis ini cepat sangat dihadam. Kesannya, gula dalam darah kita akan naik dengan mendadak. Sebagai tindak balas, pankreas kita terpaksa keluarkan insulin dalam kuantiti yang sangat banyak. Tugas insulin ini, dia akan tolak semua gula tu masuk ke dalam sel-sel badan kita. Tetapi, kalau gula tu dah terlebih banyak sangat, sel-sel badan kita dah tak larat lagi nak terima. Jadi, waktu inilah hati kita akan datang tolong sekali lagi. Hati akan ambil balik semua lebihan gula dalam darah tu. Dan seperti yang kita boleh agak, hati akan tukarkan semuanya menjadi lemak. Mekanisme ini, prosesnya sama sahaja macam yang berlaku bila kita ambil gula daripada fruktosa. Bila dengar cerita ni, ramai orang terus melampau sampai ambil keputusan untuk buang terus semua karbohidrat. Tapi, itu silap besar. Karbohidrat ini sebenarnya sumber tenaga utama untuk badan dan otak kita. Mari kita hapuskan mitos ini. Tak perlu pun kita tinggalkan karbohidrat tu. Kita cuma perlu belajar macam mana nak pilih karbohidrat yang betul. Karbohidrat yang betul atau yang kita panggil karbohidrat kompleks ada banyak kandungan serat. Serat inilah yang akan melambatkan proses pencernaan. Ia memastikan glukosa masuk ke dalam darah secara perlahan dan memberi kita rasa kenyang yang lama tanpa membebankan hati dan pankreas kita. Sebenarnya, penggantian jenis makanan ini sangat mudah dan ada banyak pilihan yang sihat. Cuba tukar roti putih kepada roti bijirin penuh atau roti rai. Untuk nasi putih, anda boleh gantikan dengan beras perang, beras hitam atau beras merah. Atau kalau nak lebih sihat lagi, boleh cuba bijirin lain macam gandum kuda, quinoa atau bulgur. Bagi makaroni atau pasta, pastikan anda beli yang diperbuat dari gandum durum atau gandum keras sahaja. Dan jangan masak sampai terlalu lembik. Jangan ambil bijirin sarapan yang manis-manis tu. Lebih baik buat bubur oat yang dimasak lama untuk sarapan pagi. Perubahan diet yang ringkas ini bukan sahaja akan melindungi organ hati anda, malah ia akan memberikan anda lebih banyak tenaga, melancarkan penghadaman dan membantu mengawal berat badan dengan lebih baik. Dan akhirnya, perkara kelima dalam senarai kita. Mungkin ini yang paling jelas, tetapi ia tetap sangat penting, iaitu alkohol. Di sini, saya ingin menarik perhatian anda kepada satu nuansa kritikal yang ramai orang sama ada tidak tahu atau mereka sengaja lupa. Ini merujuk kepada mitos tentang dos selamat yang kononnya wujud. Sayangnya, bagi sel-sel hati anda, istilah dos alkohol yang selamat itu sebenarnya langsung tidak wujud. Sebarang jumlah etanol, bahan asas dalam alkohol, adalah toksin kepada badan kita dan organ yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menetralkan racun ini sudah tentu adalah hati. Bila alkohol sampai ke dalam hati, sel-sel hati akan bekerja keras untuk memecahkannya menjadi bahan yang lebih ringkas. Dalam proses kerja ini, terhasillah acetaldehyde, sejenis sebatian yang sangat beracun. Sebatian inilah yang merosakkan sel-sel hati, menyebabkan keradangan dan juga tekanan oksidatif. Jika anda mengambil alkohol secara kerap, walaupun dalam kuantiti yang kecil, hati anda tidak berkesempatan untuk pulih dan memperbaiki diri. Proses keradangan kronik ini akan mula-mula menyebabkan hati berlemak akibat alkohol. Kemudian ia bertukar menjadi hepatitis alkoholik dan akhirnya membawa kepada cirrhosis. Cirrhosis adalah keadaan yang tidak boleh sembuh, di mana tisu hati yang sihat digantikan sepenuhnya oleh tisu parut. Bayangkan begini, setiap malam anda pasti akan minum 1 gelas wain.
Kononnya untuk melegakan fikiran dan bagus pula untuk saluran darah. Bagi anda, mungkin ini sudah jadi rutin harian. Tetapi, bagi hati, liver anda, ia umpama bekerja shift lebih masa setiap hari dalam kilang kimia berbahaya tanpa sebarang alat perlindungan, hari demi hari, tahun demi tahun. Lama-kelamaan, sistem pemprosesan itu pasti akan haus. Akhirnya, mesin itu akan rosak juga. Dan yang paling menakutkan adalah kerosakan ini berlaku secara senyap. Anda mungkin tidak akan rasa apa-apa langsung sehinggalah lebih 75% daripada fungsi hati anda sudah hilang. Apa sebenarnya pengganti yang kita cari? Sebenarnya, pengganti arak yang paling baik tentulah kalau kita tinggalkan arak tu terus dalam kehidupan kita. Badan kita, terutamanya hati kita, akan amat sangat berterima kasih atas hadiah kesihatan macam ni. Tapi, kalau niat kita hanya nak cari alternatif untuk majlis sosial atau nak cipta suasana istimewa, hari ini dah banyak sungguh pilihan minuman tanpa alkohol yang berkualiti. Macam wain, bir, malah minuman keras pun ada versi tanpa alkohol. Kita juga boleh buat koktel yang sedap dan menarik menggunakan jas buah-buahan, cordial atau air mineral. Jagalah hati kita elok-elok. Ingatlah, hati kita cuma ada satu saja. Baiklah, mari kita rumuskan. 5 perkara utama yang merosakkan hati, liver kita adalah minuman bergula, lemak trans, biasanya dalam makanan segera dan pastry, garam tersembunyi dalam makanan separa siap, karbohidrat, ringkas dan alkohol. Inilah 5 musuh utama hati anda. Sekarang, tuan-puan semua sudah kenal siapa musuh kita dan yang paling penting, anda tahu cara untuk melawan balik dengan memilih alternatif yang lebih sihat dan sedap. Tetapi, ada satu berita baik yang sangat menakjubkan dan memberi harapan. Hati kita ini adalah organ yang unik yang mempunyai kebolehan luar biasa untuk memulihkan diri sendiri. Dengan menghentikan pengambilan makanan yang merosakkan ini, anda bukan sahaja mengelakkan kemusnahan, anda sedang memberikan hati anda peluang sebenar untuk hidup semula. Kita boleh mulakannya hari ini juga dengan langkah yang sangat mudah. Contohnya, tukar segelas air bergas atau air soda kepada segelas air kosong yang bersih. Terima kasih kerana menonton video penting ini sampai habis. Jika anda rasa informasi ini berguna, tolonglah like dan subscribe ke saluran kami supaya anda tidak terlepas video kesihatan yang akan datang. Dan sekarang, soalan untuk anda. Makanan manakah dalam senarai tadi yang paling mengejutkan anda? Kongsikan jawapan anda di ruangan komen. Mari kita bincang.